Sebab apa aku dah ada hobi baru guys. Kita unboxing terus Harap-harap tak pecah lah. Ramai yang takut nak beli online sebab apa? Takut pecah kan. So korang tengok aku beli satu smart fish tank ni, aquarium yang menggunakan sistem korang boleh control menggunakan korang punya application. Sebab apa kan, macam aku ni selalu pergi outstation ke apa, takut nak beli ikan. Tapi lepas jumpa smart aquarium ni, dia ada auto feeding semua, complete semua. Dalam pun siap balut dengan plastik span yang tebal ni kan. Belakang dia ada USB. Yang ni akan hidupkan lampu, dia punya oksigen semua. Dia dah ada filter sekali kat dalam ni. Lepas tu ni dia punya motor untuk dia punya oksigen. Dekat sini dia ada dia punya QR ni, kita boleh scan untuk kita download dia punya application lah. Dah connect dah menggunakan wifi. Korang nak onkan lampu ke, nak onkan dia punya pump, auto feeder dia pun kat sini. Tapi kalau korang nak onkan menggunakan application boleh. Siap dia bagi tahu dia punya temperature air. Lepas tu kita onkan lampu, korang tengok Tuh, lampu merah. Nak ubah lampu lain pun boleh. Putih ada, biru ada, macam-macam lagi ni. Dekat sini kau nak adjust dia punya lighting timing pun ada. Feeder protect, nak onkan pump, nak offkan pump melalui handphone korang pun boleh. Contoh korang tengok makanan dia korang kena letak kat sini tau. Bila kita tekan feeding, dia punya besi tu akan turun so makanan tu akan keluar melalui lubang ni lah. So smart aquarium ni sesuai untuk ikan gapi ke, ikan mas, ikan beta ke, macam-macam color ada ni. Memang cantik guys. Harga dia pun murah, tekan link kat bawah.